Cara nak tukar brek tangan brek tangan yang patah ni, motor Ego Avantis, Yamaha Ego Avantis. Okey, cara nak tukar, dia ada skru. Okey, dia ada 6 skru. Okey, satu sini, satu, dua sini, dua, satu, dua. Okey, tiga, empat, satu, sini, lima, dengan sini enam. Okey, bawah ni ada enam. Ada enam. Okey, nak tukar ni brek tangan ni dah patah. Okey, sebab motor ni ada jatuh. Okey, dia punya brek dah patah. Okey, jom kita tukar. Okey, yang ni aku beli dalam Shopee. Okey, yang ni murah je. Okey, aku beli dalam Shopee. Kalau korang nak beli, korang boleh tekan link dekat bawah. Okey, nanti aku akan letak link Shopee ni, korang boleh belilah. Okey, yang ni original punya. Okey. Okey, lepas dah buka skru dia, okey, kena buka sini. Okey. Yang ni dulu, baru kita boleh buka dia punya cover dia lah. Lepas tu tarik je. Tarik je. Okey, dah boleh buka. Yang ni kena guna spana 10, saiz 10. Okey, lepas tu yang ni kita kena buka lah. Okey, skru kecil ni kita kena buka jugalah untuk nak keluarkan brek tangan yang patah ni. Okey, yang ni kita kena buka juga lah. Dia ada spring. Di dalam ni ada spring. Okey, lepas tu kita boleh tarik je dia. Okey. Okey. Ini yang lama punya dah patah.
terbaik. Ini yang asal motor, ini yang beli dalam Shopee. Okey. Kalau korang nak beli, tekan link di bawah. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.